Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah bagi nikmat dan rahmatnya kepada kita. Sebagai itu banyak, sebagai itu kita nak bila tak boleh nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kerana dua nikmat inilah kita mesti wajib kita beribadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan di belakang hari setelah kita meninggal dunia ini. Jadi hidup kita di atas permukaan bumi ini, di atas muka bumi ini, tak lepas daripada ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana dua nikmat inilah manusia di atas permukaan bumi ini jadi amai damai, jadi orang panggil sanggup sup dengan sebab agama ni. Sekiranya tidak ada agama, dua nikmat ni atas permukaan bumi ini, di atas diri kita khususnya, maka akan jadi hara-hara dan biru. Oleh kerana satu riwayat katanya apabila atas muka bumi tak ada sebut nama Allah, maka hancurlah dunia ni, kiamatlah dunia ni. Berarti orang kafir, hodok sombong, hodok takabur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ia tu pun duk tupai tubuh orang Islam. Duk tupai tubuh orang yang sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana atas muka bumi ada sebut Allah, selama tu dunia tak hancur, dunia tak kiamat. Orang kafir, dia tak percaya kepada Allah, dia tak percaya kepada kitab Allah. Ia duk jadi apa yang kata hidup mewah atas muka bumi. Segala orang kafir, hak sejenis mana pun, ia tu betuah dua nikmat ni. Kalau tidak ada dua nikmat ni atas permukaan bumi, hancur lama dah. Jadi alhamdulillah, dalam ramai-ramai manusia, ya Allah Ta'ala jadikan manusia dalam berjuta-juta manusia ni, dalam ramai-ramai tu Allah Ta'ala bagi dua nikmat ni kepada kita orang yang beriman. Lebih-lebih lagi kita ni, kita tak ada minta apa. Tapi alhamdulillah, kita beranak dalam keluarga ada kalimah, kebanyakan daripada pak kita ni, kita beranak, kita tubik daripada perut ibu kita, daripada keluarga yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau lebih-lebih lagi kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Dengan kita tidak minta-minta nak jadi manusia yang berada kalimah. Walaupun semua manusia di alam roh dulu mengaku kata Tuhan itu, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Semua roh jawab kata semua tu Allah Ta'ala belaka. Tapi apabila tubik di atas permukaan bumi ni, Allah Ta'ala pilih suku pula. Tubik pada permukaan bumi ni, Allah Ta'ala pilih suku pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Maka oleh kerana tu wajiblah kita bersyukur, wajiblah kita jaga dua kalimah ni supaya bertetap dalam diri kita, anak cucu kita, terus zuriat-zuriat kita akan pergi dua kalimah ni. Jadi dunia ni orang panggil kata tempat lalu jalan tangpan untuk negeri tempat negeri yang tidak ada kesudahan, iaitu negeri akhirat. Bila kita nak menuju negeri akhirat, apabila malikin maut mari ambil nyawa kita, dah itulah permulaan kita masuk ke alam negeri akhirat. Kita kena ingat bahawasanya kita ini boleh mikir, boleh iktibar. Kita nak lakah pergi satu negeri itu, ya bukan semata-mata boleh lakah gitu. Walaupun kita kata boleh lakah melalui syaidan tamasyak, kita kata kalau dalam bukit tu, tak senang hati lagu tu. Kita nak lakukan satu-satu negara, kita kena ada pasport, kena ada visa, ada pakai pasport tu pula kena jadi betul dengan nama, dengan tuan. Dah, ni kita boleh mikir sini. Lepas tu juga kita negeri akhirat, negeri yang tidak ada kesudahan. Dan yang pertama untuk menuju negeri akhirat iaitu alam kubur, alam barzah. Di sini akan disoal. Kalau dunia kau tanya pasport, nak cak pasport ke apa di dunia dah. Di sini akan taat tentang Allah. Hak kita duk mengaku di alam roh dulu. Nah, ngaku kata Tuhan sebagai Tuhan kita, Allah sebagai Tuhan kita. Lepas tu atas permukaan bumi ini, Allah Ta'ala hatta Nabi, hatta Rasul, bersorang-sorang untuk nak pimpin manusia, nak kena kata pasport besar untuk nak menuju akhirat ni, iaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu kalau La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cacat ataupun huru terjatuh ke mana, tak pan kita. Tapi kena pergi syirat di akhirat. Pergi tak mahu pergi pan tak pan pun, tapi orang panggil kata, kalau pergi dengan tak ada pan tu, orang panggil kata, oh susah. Tapi kalau manusia pergi negeri akhirat, pan pasport dia dan pertama iaitu alam kubur ni. Nah, dia selamat pasport, dia pasport pun jadi comel molek, dia akan selamat. Tak ada kena duk nusuk pun dah. Tapi agak akhirat tu juga kalau tak pan pun dia kena pergi, pan pun kena pergi. Terutamanya orang pan pasport di dan akhirat itu, di dan kubur itu, lepas pada tu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang pan di mula-mula tu maknanya tempat lain tu tak kena takut, tak kena bimbang pada. Nah. Duk tak bimbang, tak takut pada sebab apa? Ya pan dah dan sini. Nah. Boleh ke kalau tak pan sini enggak? Allah. Mananya pasport besar? Kalimah syahadat kita ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah. Lepas tu kita ni nak pergi alam akhirat. Nah, nak pergi pada negeri akhirat esok ni, kita nak buat gapo? Bekal gapo? Amalan kita. Tuhan kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, sebaik-baik adalah berbekal. Bekal, saya bekal kita pergi akhirat tu iaitu bukan bekal nasi. Nah, bukan bekal tepung, bukan bekal duit. Tapi orang panggil sebaik-baik bekal iaitu takwa. Gapo takwa? Kita boleh buat perintah Allah, hak Tuhan suruh, dan kita boleh tinggal lari dengan Allah Ta'ala lari. Itu ada takwa. Pendek kata kita boleh taat kepada Allah, boleh ikut sunnah Nabi SAW. Ini adalah bekal untuk kita nak makan di akhirat esok. Nah, sebab ada bekal, tak ada bekal, pan tak pan pun kena pergi syirat. Nah, Allah, alhamdulillah kita kalangan kita ni, orang panggil kata, orang ada kalimah ni, pan dah satu tekad. Maknanya, hak kata masuk neraka, talak syirik itu tak ada. Alhamdulillah. Pak usaha nak buat lagu mana, kita bisa boleh masuk syurga tanpa hisap. Bisa boleh masuk syurga dengan tidak kena azab. Sebab syurga-syurga ni tempat cuci, tempat bersih. Maka dosa-dosa ni menacemah. Tak boleh masuk syurga, malaikat kena melalui Allah Ta'ala ampun dosa kita. Maka kita cari jalan. Nah,
Kita nak Tuhan ampun dosa kita, terima taubat kita, ampun dosa kita sebelum mati ke lepas pada mati. Kita usah bila pun pada mati. Nah. Dah. Allah Nabi royak suruh kita taubat sebelum pada mati. Nah, mana taubat ni Tuhan nak ampun dosa kita melalui kita taubat. Yang pertamanya Tuhan nak ampun dosa kita melalui kita bertaubat, berdoa. Nah, yang kedua Tuhan ampun dosa kita melalui amalan-amalan baik kita. Nah, wa amalan dalam majlis muzakarah ilmu seperti mana kita riwayatnya, satu jakah orang pergi majlis ilmu, majlis mengaji ni lebih baik pada ibadat setahun. Dan satu jakah Allah Ta'ala ampun dosa untuk orang menuntut ilmu agama. Allah Ta'ala nak ampun dosa melalui amalan-amalan kita. Satu dengan kita bertaubat. Yang kedua dengan amalan kita, amalan baik kita. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Amalan baik ni kita dilihat, dihapus dengan hak benar apa kata, amalan baik itu jadi penyapuh amalan jahat kita. Nah, dengan kita. Dan yang ketiganya Allah Ta'ala pun dosa kita melalui ujian sakit demi dan sebagainya. Ujian coba dari kita, tak keluarga kita. Hak ni Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Dan juga Allah Ta'ala akan ampun dosa kita melalui kena azab dalam kubur. Nah, melalui sakit-sakit mati. Dan laginya Allah Ta'ala ampun dosa kita melalui kena bakar dulu dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Walaupun kita ada pasport bersadah, nah, kita bisa selamat kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana orang pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, nah, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Nah, siapa pia sungguhnya, pia pergi datang jumpa Allah Ta'ala, mujriman kadang kita bersalah berdosa, fa innalahu jahannam, maka baginya neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka tu tak hidup tak mati. Mana duk ada derita derita sakit dan sebagainya. Maka amalan kita, nah, amalan kita akan putus dengan kita apabila kita sud nyawa. Nah, apabila sud nyawa kita, habislah amalan kita buat. Kecuali beberapa perkara, iaitu hak Nabi sebut, iza mata ibnu Adam in qata amalu illa bisalasin. Apabila matinya seorang mana ada, putuslah amalan dia. Hak hidup semaya tak ada dah pahala semaya ya. Hak hidup puasa tak ada dah puasa dia. Nah, hak hidup puasa dia sama sekali yang mati pak habis dah pahala hak dia. Maknanya tak mari hak lain dah. Ada setakat dia buatlah. Kalau boleh 10 pun 10 lah. Kalau 11 pun 11 lah. Kalau sa pun sa. Kalau tak ada, tak ada. Nah, kalau banyak boleh banyak. Kalau sikit, boleh sikit. Nah, sebab apa amalan kita ni, orang panggil kata, Allah Ta'ala balas di akhirat Isa, apa hak kita usaha. Nah, laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Hak benda molek kita buat, Allah Ta'ala balas baik pada kita. Nah, Tuhan tak buat nyanyi pada kita. Kalau kita semaya itu lapar rakaat kita kata, sampai akhirat Isa Allah tinggal ada ni, ada pak, tak. Bahkan benda kebaikan ni, buat sikit boleh banyak. Benda kebaikan Tuhan Allah. Rahmatnya Tuhan kita buat sikit boleh banyak. Bahkan benda amalan-amalan kebajikan ni, nah, tak ada buat lagi niat nak buat kebaikan tu boleh dah. Pahala Tuhan dah satu pahala. Bahkan niat orang mukmin lebih baik pada amalan. Apa-apa? Yang niat saja, tak ada buat lagi. Kalau amalan ni boleh jadi nak jadi ria, tak jadi ikhlas lah kita kata. Nah, tapi apabila mati seorang ada habislah dia buat apa? Malaikat 3 perkara. Nah, Allah. Nah, 3 perkara apa ikan? Sedekah jariah, sedekah jariah. Belum pada kita mati, kita buat khairat lana, buat masjid mana, buat gali telaga mana untuk suan ruam. Ikulah benda-benda hak buat kebaikan untuk masyarakat, untuk agama. Hak ni lah pahala duk jariah, duk berlari masuk dalam lebih kubur. Masuk kita hak dia mau buat kebajikan mana saja, hak mati dah ni duk sapa dalam lebih kubur. Nah, yang pertama. Yang kedua, nah,
ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang munafa' yang hajar orang. Allah. Nah, masa cemburunya tengok tok-tok guru mati. Sebagai pengambaran kita orang kata pelita di patani kita telah atau pelita ataupun bitai di patani kita telah hilang satu butir. Nah, iaitu tuan guru kita Baba Abdul Aziz pada Pusu. Nah, Allah. Nah, tak ada apa dah. Boleh hasil dah dia. Ilmu manfaat anak murid beribu. Nah, dan tanda-tanda orang bertuah tu Allah ada di pada kematian Baba Zik kita semalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bertepat dia Baba Zik kita di dalam syurga Jannatul Firdaus. Dan dalam kubur adalah tempat rehat bagi bapa kita. Bapa kita letih dengan agama, dengan tarbiyah pelajar-pelajar dia. Masya Allah. Kita harap kata bapa kita bersenai dalam lubang kubur nanti. Tak ada nanti dah, senai dah dia. Nikmat-nikmat dunia ya habis dah. Tapi dapat nikmat pula, nikmat-nikmat setelah dia meninggal dunia. Jadi orang kata hilang satu bitak. Orang alim pada tempat kita. Oleh kerana demo-demo ni nak pertahan agama di tempat kita. Kalau tak ada pondok, tak ada tok guru, agama kita walaupun ada orang semaya, walaupun orang tapi apabila tak ada ilmu, agama ini tak ada semangat. Sebab tu hadis Nabi kata al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu ni roh ataupun semangat Islam. Berarti kalaulah masyarakat tak belajar, tak mengaji, tak ada tok guru, tak ada orang mengajar, maka Islam kita tak ada roh, tak ada power tu. Gelak cerah. Supaya orang manfaat dah nak apa tak ada gelak cerah. Islam kita ada semangat dan ilmu ni juga wa imadul iman, tiya iman. Iman kita tak jadi kuat kalaulah ilmu tak ada, ilmu patuh. Ada iman tapi patuh. Tiya tak ada. Tu. Dan kita tengok alamat-alamat orang berjaya, iaitu orang semayang banyak ramah. Allah. Sekiranya orang semayang banyak 40 orang tu pun, Tuhan nak ampun dah dosa si banyak tu. Pahala orang bukan 40 orang kalau marah. Orang bucu mana mari. Hak ni orang betul nampak jelas. Kita nampak jelas kata ulama mati ni semua manusia pakat gi padah tak padah pun gi. Kata orang alim mati ya gi. Ni tanda kata bertuahnya Allah yarham Baba Zik kita mati malam. Lepas tu udara pun tak ada panas. Alhamdulillah. Udara cuaca pun jadi tak panas lah. Mati malam Jumaat lagi masuk kubur Jumaat. Ada satu riwayat mati pada malam Jumaat ataupun Jumaat tak kena seksa lebih kubur. Ni tanda-tanda jelas. Sebab tu kita generasi baru ni. Ada lagi ni. Niatlah kita supaya kita bersapa supo Baba Zik. Baba Zik ni orang panggil tahu gerbek kerana agama sungguh. 24 jam. Dalam tarbiyah. Oleh kerana dia mengatakan, Baba pondok aling saja kecek tak pandai. Jangan dia kecek betul. Pok kita ni tak ada aling, ilmu tak ada tapi kecek banyak. Ni orang panggil kata tak apalah. Kecek tak pandai apa, buat pandai tak apa. Kalau kita masuk dua sehat, pasti kita pun tak mana, kecek pandai, buat tak pandai. Ni bimbang. Lepas tu yang ketiga, iaitu wawaladin salih yad'ulah. Anak yang soleh, yang sentiasa berdoa kepada ibu bapa. Ulama kata, walaupun anak dia tak ada soleh sekalipun, tapi dia doa pada ibu bapa, Allah Ta'ala apa enggak dosa ibu bapa dalam kubur Isa. Tapi memang gitulah kalau dia tak soleh, dia nak ingat kita ke mana. Dia sendiri pun tak semaya, dia sendiri tak berdoa. Kak jadi orang tak berdoa kali bau. Doa lepas semaya pun, nanti amin orang ya. Sebab tu, kita hari ni, kita usahalah. Dan dengan sepatan ini juga, saya sebagai bukan mudi, bukan babo, sebagai pengurus madrasah ni, Madrasah Tahfizul Quran Darul Furqan, banyak kaya ada mau kita tu tahu belaka dah. Iaitu madrasah kita ni orang panggil buku tu lama juga dah.
Madrasah tahfiz Kok Chen ni buka tu dekat 20 tahun dah apa. 20 tahun lebih dah apa. 21 tahun, 21 tahun. Tapi dalam keadaan bina tu duk buat sokmo, tak ada berhenti. Nah, buat apa tak berhenti tu? Yang pertamanya, duk buat sokmo boleh kerana tak ada duit toko. Kita buat rerai-rerai. Nah, kalau Allah Ta'ala bagi rezeki toko tu, kita boleh buat straight. Nah, dapat rancangan kita ni, Madrasah Darul Furqan ni, banyak lagi rancangan atau projek-projek yang nak buat. Tapi perkata saat ni lah, rezeki tu Tuhan bagi dah. Alhamdulillah dah. Banyak dah. Banyak dah hak Tuhan bagi pada kita, banyak dah lah. Tapi apa kita nak lagi? Nak lagi mana? Untuk nak madrasah kita ni kalau kira projek tu kerongkah nak buat dalam pondok ni, kalau dia tanya ngup prakman stakman naknya mana lagi? Kalau 10 juta tak cukup. Nah, sebab ngabarela ni pemaham dan saya nak buat lagi dalam madrasah tahfizul Quran Darul Furqan ni, nah, iaitu banyak perkara pagar tak ada lagi. Dah. Pagar tak ada lagi. Lepas tu nak peluah kawasan tanah. Jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rancangan saya tu nak bawa hafizah berserta dengan alimah. Nah, jika orang panggil kata tadbir saya betul dengan takdir Allah Taala, insya-Allah. Nah, tu. Nak buat rumah guru tak ada lagi. Rumah guru ni kalau buat 10 pintu, macam ada juga 3 juta situ. Nah, lepas tu tempat to'am, tempat makan. Tempat buat lauk, tempat buat nasi, tempat makan nasi, gapo pun tak ada lagi. Ada dah dulu kita punggah. Nah, punggah buat Pak Jemur betul lagi situ itu jadi hak akan mula-mula, lepas tu jadi genah, jadi menak. Apabila pelajar masuk makan nasi jadi tak teluh. Dia tak teluh dengan jumlah pelajar. Moga kita buat mula-mula tu masa pelajar tak ada tu kita agak kata luah dah. Nah, tapi berpelajar naik sampai 100 lebih ni tak teluh lah. Tu. Maka hak saya duk nak derah-derah rew-rew ni kak, iaitu kita nak bubuh mozaik di belakang akan ni. Dah, belakang saya duk nampak dan tengok dalam klik tu, akan dua akan ni kalau kita nak bubuh mozaik. Dah. Kalau zaman dulu boleh duduk dah bertiga kertas ke apa, boleh buat kulit baju. Tapi oleh kerana kalau lon ini kalau tak bubuh mozaik jadi tak sudah. Kalau bertiga kertas pun sebulan hancur, kena tukar pula. Malaikat bubuh pak budak tak ada tak apalah. Nah, kalau budak ada duduk tu sebulan cari. Jadi kena cacai banyak juga. Nah, sebab tu fikir kata buat jadi sekaligus kita nak bubuh mozaik di belakang akan dua ni dah. Satu akan ni, lepas tu bujur mai kat ni. Jadi mozaik ni kita nak pakai hak murah. Dah. Hak murah agak atau comel sikitlah, bukan tu murah sampai mozaik dia digut tak juga. Nah, hak kita dapat rancangan tu mozaik kita nak ambil harga 200 turun bawah. Nah, kalau ada 150 malah nak 150. Jadi mozaik kita nak guna dalam kawasan ini, nah, dalam dua akan di belakang ni, nah, kena guna tu dalam lebih kurang boleh dapat dalam saja setengah sami tu dalam 840 kotak. 840 kotak. Tapi saya nak tu 1000 kotak. Dah, sebab nak tak di tangga sikit. Dah, lepas tu depan tu dinding depan sikit. Dah, di dalam tu kita nak buat kat mozaik lah, tak ada nak buat tinggi dak. Lepas tu boleh ada kira kata dalam 1000 kotak lebih kurang. Pas 1000 kotak ni kalau lah duduk di 200 kotak berarti 200,000. Nah, 200 kotak dalam 200,000 kok. Ini kira pakar-pakar di atas harga mozaik. Go kapu, go necang tak ada lagi. Nah, hak go necang, upah necang tak ada lagi. Orang panggil kata go kapu, go upah necang, pasir tetes tu tak ada lagi. Hak saya royak ni dalam 200,000 ni hak panggil harga mozaik. Kalau lah mozaik tu dia 160, 150 tu, lebih lagi harga mozaik masuk dalam beli Q dia,
ya kan ni gapo tetes tu hak tetes tah mozek saja dengan lapis apa tepatkan ni ya kau ni tu dia tu nah 200,000 pun molek dah. Jadi tak ada masuk kaca necah ke apa lagi. Nah, tapi tak apa dah saya agak rasa kalau boleh beli tok mozek dulu stokos tu put 200 kotak ni boleh taruh. Gong upah tu InsyaAllah Tuhan bagi rezeki lain ke mana. Nah, dapat sahabat lelon ini capu hak go mozek, hak pelajar lama duk buih sekut dua. Alhamdulillah boleh dia dekat 20,000. Nah, mari kita nak 180,000 lagi untuk mozek. Nah, sebab akan kita ni kalau kira tu lama dah. Semenjak Covid. Covid tu dah mulai buat tiada. Tapal ni tak sudah lagi. Banyak tahun juga lah, 45 tahun juga dah. Nah, oleh kerana tu kita ni berserulah kepada lukpek dari sekolah ataupun mana-mana dan minta pelajar-pelajar lama hok duduk rumah tu boleh pakai chair. Nah, pakai chair masuk nak orang. Dan ustaz saya rasa kata pelajar lama hok duk mai klik hok apa panggil kata ada dari panggil pelajar-pelajar lama tu full hitam tu ramai juga. Dah ada sampai 10,000, ada 20,000 pun ada. Nah, ustaz harap kepada pelajar-pelajar lama hok duk mai hok itulah hok klik ataupun hitam ramai tu pakai chair. Dah, pakai chair serta Nah, nak wis kotak tak apa, 100 kop pun tak apa, tak ada gapo timur, 20 kop pun timur. Nah, oleh kerana tu kita hari ni nak suluh pakai demo boleh tengok. Dah, sebenarnya banyak kali suluh dah. Nah, banyak kali suluh dah. Banyak kali kita duk tubik itu tapi itulah ada hak masuk sikit-sikit tu. Boleh buat sikit-sikit tu kita nak buat belah-belah tu takut talah. Dah, macam boleh kita nak buat jadi sudah lalu. Nah, akan depan ni. Dah. Kita akan depan ni, hak duk tengok ni patut hak depan ni pun namanya mozek dalam 1,000 kotak ni. Dah. Kita dah belah dalam saja tu dalam 840 kotak. Lepas tu hak lebih lagi tu kalau tak cukup pun tak banyak. Ni tepek di luar ni. Atas tangga di luar ni. Dah. Lepas tu tepi ni kita nak labur sikit lagi. Dah. Tu. Jadi tu akan tu nesek belaka dah. Alhamdulillah nesek gapo sudah belaka dah. Dah. Cuma lain duk nanti mozek. Dah. Lepas tu lepas ada mozek tu ada lagi. Dah gapo? Cak lah, pelita, api lah. Lepas tu madrasah kita ni akan sudah mana-mana akan dah pun tak biasa buh langit. Duk jadi long-long, jadi sepengerongan, tak rongan. Dah. Tapi hati saya tu asyik boleh nak bagi budak tidur dengan sepenuh. Dah. Nak bubuh langit juga. Tapi tak apalah langit tu. Hak Allah ni orang panggil saat rinduan juga lah. Asyik boleh lek kita ni. Dah. Nak boleh guna lepas raya. Tapi tak ada lah. Berapa kali lepas raya dah tahu nah. Nak guna lepas raya haji, lepas raya puasa. Dah. Oleh kerana tu ni. Dah. Pas belah dalam ni ya wak long-long. Dah. Akan hak ni orang panggil ada 3 bilik. Dah. Akan ni ya panjang 40 semua. Bilik ni panjang 40. Lepas tu dalam luar ni 12 mek. Dah. Hak ni 30 mek panjang. Luas 10. Dah. Jadi nak ayat kata akan kita apa saya rakyat saat ni kata kalau nak zaman dulu tu boleh duduk dah boleh duduk dah lah. Dah putih kereta ataupun wak kulit ni. Tapi kalau zaman lain ini orang panggil tak sudah. Lepas tu pelajar-pelajar tu pakai pun nah hidup tak sepenuh mana. Dia kolahmu lah ke? Tak ada mozek kolahmu. Dah. Kalau ku ngau mozek bukan mozek thamada dah. Kenik tu. 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 Lepas tu kita orang panggil nak wis sepenuh. Budak-budak ngaji tidur sepenuh, ngaji sepenuh. Pak akan nak kita nak buat ni dah. Asal mula ni nak kira tempat Quran juga. Dah, tapi akan luarkan ni untuk kecap budak asrama lah, dah tempat tidur pelajar. Jadi tempat kita ni jadi sekarang ni pelajar duduk tidur akan ni dah. Lepas tu musalla dulu lepas
Lepas tu akan nusah duk tidur. Jadi 3 akan. Dah, 3 akan ni teluh dah lah. Dah. Tapi orang panggil kata tak sempurna juga tidur ketak-ketak. Jadi tidur jadi ketak. Tong jadi nampak itulah. Bila kita nak jadi nampak long-long, nampak lega, apa kata angin boleh tai-tai bisa dua sikit. Budak tidur tak rapat sangat. Dah. Kita nak jadi tempat tidur asrama lah 2 akan ni. Lepas tu tepi ni, lepas tu akan panjang ada hak dulu tu, kita nak buat kelas kitab semua situ. Kelas kitab semua apa orang, beret di situ semua. Dah. Lepas tu pak musola dulu. Lah ni pun orang panggil kata jadi tempat asrama, tempat tidur. Takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala cepat sudah gapo ni hal ni. Sini semua. Lepas tu pak musola dulu kita akan ubah jadi tempat makan sama tara. Sama tara buat tempat ta'am. Dah. Tempat ta'am ni kita ni buat pak jemur baju. Dah. Akan hak dulu tu 20 mek panjang, luas 7 mek ya. Dah. Jadi tak teluh dengan pelajar. Dah. Pergi makan nasi lipas lebih luar jadi tak malak tengok. Maka sekiranya Allah Taala bagi rezeki kepada saya maknanya sudah ni saya nak fikir pasal ta'ang pula. Nak buat pasal ta'ang lepas tu hak pak ta'am tu lala ni duk makan sini. Boleh malam nak makan tak boleh gelap makan di luar boleh betul. Duk uyak semua budak sobasta tapi banyak tangga dah duk makan nasi biasa tak ada jadi lak dan tepat. Tempat makan ni pun samkan juga. Tak samkan pun samkan juga. Kalau sore 2 tu tak ada pelik mana dah. Ni kita kata pelajar kita ni lala ni saat ni kat 200 ke. Belum pada ni tu 200 lebih. Tapi oleh kerana ya budak lah pasal tu lah tukar taki dan sebagainya. Jadi hak rancangan saya, projek saya maknanya sudah boleh duduk sini belakang dah. Sini tempat tidur untuk tahfiz. Akan tu untuk nazirah ikra. Akan depan lelaki tu, lelaki musola dulu tu, semua kelas kita situ belakang 5 bilik tu. 5 bilik akan panjang 40 juga. Tu kelas kita apa puluh ke situ semua kelas kita. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Lepas tu kelas kita ngaji akan depan tu. Pas saat lalu ni kelas orang panggil kata hak duk ngaji kelas ngaji tah masjid Syah 2. Lepas tu akan panjang tu. Tempat ngaji tu alhamdulillah. Saya nak ayat lagi nya macamnya di musalla hak lalan ini, tempat buat lan itu, hak pak duk tidur lan itu. Jika kehendak Allah Taala, kita nak buat tempat ngaji juga. Orang sangi saya, anu orang panggil tempat musalla lan itu, tempat solat musalla dulu jadi tempat tidur. Lepas tu dah sudah ni jadi tempat makan pula sama tara. Lepas tu sudah pasal ta'ang, nak buat tempat musalla tu jadi tempat mengaji. Ngaji tahfiz. Tahfiz atas masjid dengan bawah musalla dulu. Lepas tu akan hok ngaji hafiz lah ni buat kelas nazirah dengan ikra. Pak kelas kita tepi batas sono. Kelas kita tu hok pi akan sampai cak bi hok siap dah tu. Siap dari segi hok start amal. Bagi orang lain tak siap lagi sebab langit tak ada lagi. Tapi sama siap dah lah kata tu. Oleh kerana tu saya berseru, mula-mula ni pakat share. Hok tengok dah pakat share dan ustaz berseru pada pelajar-pelajar lama pakat share belako. Pelajar lama tahfiz Jabir ni agak kata ramai. 1000 orang lebih pelajar lama. Ustaz agak kata pelajar lama pakat share belako. Walaupun hok orang panggil kata putih tak ramai pun pakat share. Sebab ustaz rasa kata pelajar-pelajar lama kita ada terlesak belakang ni. Pakat share, pakat sebar. Kata tahfiz Jabir lalan ini memerlukan dana, memerlukan tun untuk nak buh mozaik dalam akan doakan ni. Iaitu kita buhlah 200 kuk sekotak. Maknanya 1000 kotak dalam 200,000 kuk. Ini bubuh orang panggil kata Ustaz Aman tak sendiri. Mana kau-kau. Sebab dia ni dia pakai getah dia untuk nak kemah mozaik, kiu tangga, banyak cara lagi lah. Mozaik. Lepas tu pintu pun tak ada lagi. Tak apalah tu saya fikir lagi. Kalau sudah mozaik, pintu tak ada pula apa boleh duduk back tu. Bila sudah mozaik, cat tak ada pun boleh duduk back tu. Hona sudah mozaik,
Tak saya fikir ke apa, fikir api. Jadi alhamdulillah api ni kita nak buat rai-rai. Ada pelajar kita boleh buat api, boleh bangsa papa hasa, yo luwe, dan kita nak buat rai-rai. Nah, nak jalan api dah boleh lah. Sebab api tu wasa tak payah nah. Ni nak beli stoko untuk untuk memozak. Nah. Tu. Di segi kita rasa payah 200,000 ni. Di segi Tuhan tak ada masalah si habuk pun sikit pun tak ada. Dah. You nak beri masa seminit boleh, masa tengah minit pun boleh. Dah. Cumanya kita ni orang panggil kata saya Ustaz Ahmad ni panggil kata ikhtiar usaha. Dah. Minta dia Allah, minta sesama makhluk kata. Dah. Insya-Allah. Dah. Harap-haraplah yang mula sekali ni nak minta harap pelajar-pelajar lama semua pakat cek. Dah. Lepas tu hak demo ada dalam terusak demo tak tubik. Terusak tubik kita goyak ya. Muncul lagi. Hak Ustaz Mang suruh cek. Dah. Muncul lagi. Sang kita tubik dah dah. Mak budak nak ni. Muncul lagi Hak Ustaz Mang duk minta khairat untuk tu. Dah muncul. Pakat-pakat dakwah satu cek. Orang panggil kata orang panggil dalam sosial media. Dia kata neng cek neng kuamdi. Dah. Ada kita tak ada duit nak weh. Moga kita tak ada berumah tangga, tak ada kerja buat apa duk pakai duit mek ya. Dah. Tapi kita share saja. Demo tengok tu rasa nak own 200 kok, rasa nak own 100 kok. Dengan sebab kita share, hak ni pahala. Dah. Adalu ala khairi kafa'ilihi. Tunjuk benda baik seperti dia buat. Kita duit tak ada 200 kok untuk nak beri mozek ke Ustaz Mang ni. Dah. Tapi kita share demo tengok sebab tu demo tengok kita share rasa nak buat kebaikan. Nah, oleh kerana tu, cak pakat share, lepas tu pakat Nah, tak say apa. Kalau pasal dekat-dekat ni, nak wih ke ustaz selalu tak ada ke apa dekat jauh-jauh tu. Tapi kalau jauh tak apa kalau banyak ke. Nak mari. Tapi molek kalau wari-wari sini boleh mari kalau kita kata kadang-kadang daripada kita ni, tubik ni tak ada hita-hita dah pondok. Mari tak ada gapo. Hak pesing tubik tak royak sepatah pun marilah. Ustaz Mang bukan rimah. Bukan kata siapa tu kekeh dak. Lebih-lebih lagi kita orang panggil kata pakat-pakat fikir tempat kita belajar. Masa kita dulu ngaji tak ada beg ni. Lebih-lebih hak cuk awalu dulu tu. Allah susahnya awalu dulu dengan air merahnya. Tempat pun sepik. Nyamuk lagi. Seluk kalau pergi hujan, pakai tak boleh itu dah seluk. Hak syuk awal dulu. Hak masa 20 orang mula-mula ke demo 20 tahun dulu. Demo ni susah. Air merah, baju merah. Jadi air jadi kuning. Baju jadi kuning basuh air. Susah. Tapi alhamdulillah baju kuning tu tak ada dah. Lepas tu bina tu alhamdulillah setakat ni alhamdulillah. Tapi nak lagi. Oleh kerana nak lagi bukan kata semata-mata kita buat cedek tu tak. Jadi nak ni hak sesuai dengan pelajar dah. Dengan pelajar dah nyok ni, dengan akal nyok ni tu, hak ada dah tu boleh duduk dah. Tapi jadi ketak. Kita nak buat tidur sedepa sore tak boleh. Kalau tidur sedepa sore, mana stay bilik tu apa orang tu lu. Lalu tidur di, bukan tertib kalau hafiz lah. Yang maknanya tidur rapat-rapat. Tumpah tu jadi susun. Oleh kerana tu, sekali lagi Ustaz berseru, pakat chair lah. Pakat chair, pakat masuk. Kalau boleh, kalau dah boleh atas selip mai jom sebab lah ni, apa yang kata, tak ada lagi. InsyaAllah nanti dua-dua saat lagi buat, nak tahu satu demo masuk, mudah nak itu. Sebab lah ni minta atas selip mari. Banci tu bukan ada nasjah dah. Banci hak sahabat ponok, hak bukan nama ustaz dah, maknanya hak ustaz lah. Tapi hak nama atas dasar nama ponok. Kalau masuk 10 kok 20 kok ikutlah atas selip mari. Supaya kita mudah nak orang panggil kata nak istihar belaki hari takdir kana pakai demo warak cepat sudah cepat ustaz nak istihar ta ni alhamdulillah ada mawi baru ni sudah mozak ni dan sebagainya. Lepas tu nak minta bukan setakat ni banyak lagi nak minta. Tu. Tapi pada sekadar mampu kita 100 200 hak demo itu 500. Jadi lepas-lepas hari dah alhamdulillah. Hak pelajar-pelajar lama duk bui itu alhamdulillah. Dulu pun hak wak akan ni pun akan ni dah.
Pas baru ni pelajar lama ada 20,000 kod lah. 20,000. Untuk Mozart. Tahun dulu dah. Hipung pelajar lama tahun dulu dah. Tapi nak buat tak boleh. Buat boleh kalau takut buat sebilik sudah jadi takut jadi belik. Dan takut jadi selera. Kita cuba nak stokor Mozart, nak jadi 200 atau 1,000 kotak ni, boleh main kotak selalu dah. Terpanggil Nishang boleh buat. Nishang buat lama tak apa, tapi boleh buat rai-rai. Boleh buat sokmo. Bukan kata buat 2 minggu, sudah. Sebab masjid kita buat ni, banyak tahun. Buat sebulan berhenti. Buat sebulan berhenti. Pun nampak ada duit kita buat. Ni pun tak sudah lagi masjid kita. Cap-cap pun tak ada lagi. Tak apalah. Lek dalam sudah dah. Lek dalam boleh semaya, boleh baca Quran tak apa dah. Walaupun lek luar tak ada cap pun, kau dulu hak tu. Hak lah ni hak kita nak cepat-cepatnya yang hak ni. Kalau boleh gak rancangan tu susut lewat di bulan Maulud ni, di bulan Maulud ni kita nak bersiap. Hak rancangan tu kerja tu wallahu alam lah. Jadi bulan Maulud tu boleh siap dah. Sebab setakat ni kalau lah masuk tambah lagi boleh 20 orang, akan awak ni pun penuh juga. Tak juga. Kalau tu buat tertib tidur sedepa-sedepa tu, learning pun tak terus dah kalau kira tu. Tapi tak apalah. Boleh hingga sikit-sikit. Boleh kelas ni, boleh duduk jadi stupuk. Lah ni tidur tak ada kelas. Nak jaga tidur payah. Ni dah kita buat lagu ni boleh tidur stupuk kelas ni. Sini ustaz kelas yang mudah jaga. Tu. Lepas tu, orang panggil kata setakat ni pelajar kita dia duduk tambah. Walaupun setahun tambah tak banyak pun. Jadi masuk tak banyak pun dia duduk nambah lah. Tu. Lepas tu apabila nambah budak, jadi akan tempat tak ada tu terpaksa. Sebab tu minta pelajar lama dan siapa-siapa dia saja, hak dengar klik ni, hak tengok klik ni, tolong berdoa, ya Allah, sudah cepatlah Mozart kalau start ni. Ya Allah kalau boleh gak Ramadan atau apa ni, mulai Rabiul Awal tahun ni sudah siap. Bulan Maulud tu pelajar boleh duduk dalam ni dah. Lepas tu orang panggil kata madrasah kita ni kawasan tu alhamdulillah. Jadi ada lebih kurang 15 ra. Lebih kurang lah dah. Alhamdulillah tempat tu jadi luas juga dah. Tapi ada lagi saudara kita nak jual tanah. Nak jual betul dengan kita tu. Nak. Ada kawasan ni. Kawasan ni ada tuan nak jual. Tapi hak lain ramai-ramai setuai lah. Hak ia tak harga dah. Apa lagi tu tuan nak jual punya jauh. Tak ada koyak harga lagu mana. Kerana harga pun kau dah kita lawai lah. Kalau mahal doa kita tak lawai, tak ada duit juga. Rancangan katanya di belakang ni kita nak buat hafizah. Jikanya tadbir saya, borihan saya tu betul dengan takdir Allah Ta'ala. InsyaAllah hafizah dan alimah di belakang ni. Kawah lek belakang, lek kanan, ke depan ni, kalau Allah alam. Asal tanah tu jadi hak madrasah, kita kau tengok. Tapi rancangan itu adalah nak beli tanah, serta pula nak buat tahfizah setengah alimah. Sebab kita fikir hari ni, budak-budak tina ni kalau tak gelomak kok ni enggak, nak jadi kok lain. Kita paling-paling kurang, dia reti fardu ain, walaupun tak jadi hafizah pun, dia boleh reti fardu ain, dan ngapa surah-surah penting, dan dia boleh jaga aurat. Orang tina ni, dia boleh jaga aurat tu satu perkara yang besar. Walau ilmu banyak tak boleh jaga aurat saja. Sebab tu orang panggil kuamkit, saya fikir saya tu nak buat orang tina dia boleh jaga aurat. Sebab buku tak jaga orang tina tak jaga aurat ni lah. Pemudi tak jaga aurat ni lah. Jadi masyarakat jadi haru biru hari ni buku ni dah. Oleh kerana tu saya royak lah. Tapi tak ada nak minta kira apa lagi hak ni. Sebab apa? Baru setuai hak baru, hak royak harga dah. Pasal lain tu duk bunyi jauh, tak ada saya tiba dengan tuai lagi. Tu. Cuma hak cepat-cepat ni lah. Dua akan ni. Tengok tak pakai orang nasi nak buah. Makan sama tara. Tepat pun sama tara. Dua akan ni lah. Dua akan ni hak ni panjang 40, hak ni panjang 30 ni. Akan ni. Nak buah Mozart ni sudah ni dulu. Budak boleh tidur molek. Minta doa dan sekali lagi sebagai last minta kepada pelajar-pelajar lama, ibu-ibu bapa semua doa, ya Allah,
Aku ni duit tak ada nak wi, tapi aku minta madamu ya Allah, wi madrasah tahfizul qadarul furqan kok cen ni, binu haya nak buat wisudah ni boleh makluk ni, wi jadi sudah ya Allah. Wi jadi siap ya Allah. Dah, siap dengan mozek, siap dengan pitu, siap dengan langit. Walaupun tak ada siap langit ahli pun, wisudah mozek tak apa dah. Saya boleh duduk pitu ni tak ada gapo. Dah, tak koci tak apa, buka ngangun tak apa. Tapi boleh tidur, boleh berdoa hari tahun, boleh tidur dengan sempurna. Dah, pitu kau bubuh. Dah, mozek apa langit kau bubuh. Dah. Ha, tak ada sabkan mana. Hak sabkan ni mozek. Sesalan ini saya duk nak mozek. Dah. Ha. Oleh kerana tu sebagai last saya nak kecek ni pakatlah. Pakat chair, pakat pakat chair, pakat Dan hari ni saya nak live show ni dah. Bukan kali terakhir, mungkin wegah hari saya nak buat pula. Dah. Kadang-kadang demo ni dah nak buat kebaikan, saudara nak buat kebaikan, nak wi kerak, tapi tak tahu nak wi danu. Dah. Nak wi kok Jabi, Taufik kok Cik Jabi ni ya sudah berlaku dah. Dan nak wi takut tak sepenuh duit kita. Ha mari. Dah. Tu. Buat duit lah. Dah, buat duit. Dah, saya pergi beli sahabat kita nak jadi secak. Dah. Tak sewi di kalau dak nak jadi secak mozek kita ni. Dah. Lah tu bakal doa chair. Dah, insya-Allah. Dah. Lain kali sepatutnya lain saya nak live semula kali lagi. Dah. Cumanya nak minta lah warna undah tu hatta apa? Hatta selit mari supaya kita nak tahu demo apa kok. Mudah-mudahan kita nak berdoa biar Allah Taala berkat rezeki dah. Hak nama apa tu bukan kita nak show dah. Pasal maknanya kita nak tahu ada apa kok. Semoga kita lah ni tak ada app lagi. Dah. Nanti luar-luar kita nak pergi buat app insya-Allah. Dia ada app je tak mari dah. Demo apa kok je tak mari. Pasal saya pun tak ada nak masa lagi buat lagi dah. Maka setakat ni dulu harap Allah Taala terima orang panggil kata azam cerita saya. Nah, sebab cerita saya ni banyak kali bahaya nak sudah. Bahaya ni boleh dek, bahaya ni tapi hak trik ni pula ni pas makluk pula. Nah, mudah-mudahan Allah Taala terima. Maka setakat ni dulu apa hak yang saya kecek ni mudah-mudahan dapat manfaat dan sama-sama kita dapat dan apa saya kecek ni mudah dapat manfaat diri saya ratik dan kepada pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Poin ni panjang.